Kita dah update ke dia punya kandang. Last time Rabi pergi, Rabi rasa bulan lepas kot. Tapi tak sampai lagi sebulan pun sebenarnya. Baru 3 minggu macam tu. Tahu-tahu diorang dah alihkan daripada sana. Korang nampak tak? Yang kosong tu punyalah banyak. Punyalah pack kat sana. Sekarang Tara! Kalau korang perasan kat sini kan nampak very redok. Dulu kita buat video macam ni. Kalau korang perasan, video kita semua mata macam ni. Tapi sekarang boleh buka sebesar-besarnya. Sebab nampak tak? Kat atas ni diorang dah pasang, apa orang panggil ni? Netting. Netting ni. Netting ni memang tak panas Alhamdulillah. Memang tak rasa apa-apa. Kalau korang keluar sana, panas gila beli set Sebab netting ni brand LV. Oh, faham. Macam biasa. Benda ni biasa je untuk saya. So kalau korang nak datang kita punya kandang pun boleh. Kandang kita ada dekat Ijok. Korang boleh je datang anytime kat Corner Selangor. And sekarang kita tengok buat kontes. Kalau korang nak tahu, kalau korang beli seekor lembu, harga dia sebahagian lembu dekat situ RM785 sahaja, sebahagian. Tapi kalau seekor serendah RM4980. Tapi kalau korang beli yang kita, korang berpeluang untuk menang 10 ekor lembu. Menang Maknanya korang beli seekor, menang 10. beli satu, beli seekor je. Siapa yang luluskan ni? Saya? Ya. Siapa yang cadang? Saya? Siapa yang sahkan? Saya? Saya je yang cakap je. Korang boleh klik link dekat atas ataupun korang boleh hubungi nombor yang tertera di bawah.